Tak, kita tumpu kawasan-kawasan yang hotspot yang selalu ada laporan, terutamanya di kampung. Kita dapat aduan banyak di daerah Hulu Langat, juga di beberapa daerah-daerah lain. Ada sebagainya kerana operasi daripada inap desa, inap dusun dan chalet yang berlaku di kawasan sekitar tu. Jadi ada aktivitinya. Jadi kita gunakan wang itu untuk membina satu penyelesaian pungutan sistem pepejal yang lebih baik berbanding hanya meletak tong sampah di luar kawasan kampung yang kemudian menjadi tempat longgokan sampah yang tidak terkawal. Walaupun kutipan kita buat 2 kali pagi, 2 kali petang, tetapi kadang-kadang kita kutip pagi, jam 9 dah penuh balik. Jadi itu yang kita kena tangani dengan lebih berkesan di kawasan pedalaman, di kawasan-kawasan terbabit. Terutamanya di kawasan-kawasan kampung yang tidak ada capaian kutipan. Itu pun sebenarnya kita dah buat di depan kampung. Tetapi bila kita letakkan tong roro atau tong sampah tu, dia menjadi tempat longgokan orang pasar malam dan sebagainya di situ. Bukan pasar malam, ada tempat-tempat lain juga buang di situ. Jadi kita sedang kita akan tangani hal tersebut dengan sebaik mungkin. Termasuk di kampung si Sentosa tu kan? Ya, termasuk di kawasan. Dan yang keduanya bukan saja kawasan itu, kita juga nak tengok kawasan sampah haram. Saya dah cakap dengan PBT, dengan pejabat tanah, di kawasan sampah haram ni that we will perang habis-habisan di tahun 2026 untuk tutup dan tangani kerana waste to energy kita akan siap by March dan our landfill di Bukit Tagang masih ada lagi. Bila akan semua sampah haram tu kan? Semalam. Tak ada, kita akan buat tahun ni. Saya dah bagi mesej tu kepada pejabat tanah dan daerah dan juga PBT pada awal tahun. Saya harap tak payah tunggu lama, even Ramadan pun we will work untuk pastikan kawasan-kawasan itu dapat kita tangani.